This call is now being recorded. Okay, dah record. Okey, bolehlah mula Ina, kan? Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi hadir pada perkongsian kami yang siri kelima. Okey, yang ini maksudnya dah akhir lah untuk sesi perkongsian secara ringkas. Okey, saya mulakan dengan Cikgu Anis tentang trik bonus Google Drive. Okey, silakan Cikgu Anis. Okey, terima kasih. Okey, slide saya boleh nampak semua orang Okey, nampak tak? Ya. Okey, baik. Okey, terima kasih kerana sudi hadir. Walaupun orang berbeza pada malam ini, tak apa. Apa yang kita nak sampaikan, insyaAllah objektifnya tetap sama. Kita nak share. Kalau terlepas yang perkongsian lepas pun tak ada masalah. Kita boleh catch up lagi. Yang mudah saja. Okey, pada malam ni untuk bonus lah untuk siri akhir, macam mana kita nak hyperlink pantas daripada Google Site ke file drive. Kan kalau selalu kita akan pergi ke drive, kita akan tengok banyak sangat folder dan file-file kita kan. Kita akan klik satu, betul? Okay, jadi sebelum saya demo, kita dengar dululah saya punya, macam biasalah, selalu ada video promo kan. Boleh dengar suara dia tak? Okey, itu slide promo saya. Okey, macam mana kita nak pergi untuk pautan yang pantas. Okey, macam biasa kita tengok kalau biasa kebiasaan kita akan masuk Google Drive kita kan. Kita akan masuk Google Drive kita. Mula-mula kita refresh dulu. Okey, bagi yang baru masuk, okey macam biasa kita tetapkan setting kan. Kita flashback balik apa yang kita dah belajar lepas. Yang ni kita terus kepada My Drive ataupun home ni, okey dekat interface dekat antara buka drive kita ni kita boleh default dia ke home ataupun My Drive dengan cara kita setting dekat gear ni, dekat sebelah kanan atas, klik je setting. Kita boleh pilih sama ada kita nak pergi start page kita tu, bila kita pilih My Drive sama ada nak pergi kepada home ataupun My Drive lah. So kalau kita pilih My Drive, dia akan terus pergi kepada drive kita. Kalau home, beza home dengan My Drive ni adalah home ni semua, paparan semua orang. Semua yang share dengan kita pun ada. Dekat home kita sahaja, file kita sahaja. Dan juga saya ada share macam mana kita aktifkan untuk Google Docs auto convert bila kita upload dokumen daripada local kepada cloud. Okay, offline pun samalah. Ni kita kena aktifkan setting offline lah supaya kita pergi mana-mana dokumen kita boleh diakses. Okay. Okey, baiklah. Kalau kebiasaan dalam My Drive kita kan, kita nak buka file kita akan pergilah kan. Contohnya kita nak pergi kepada kelas kita nak buat RPH kan. Kita akan pergi kepada, pilihlah kan, banyak kan. So kita kena klik kat sini, kita carilah kan, banyak klik, betul tak? Kita sebolehnya nak mudah lagi. Yang ni saya sharing yang lepas. Macam mana kita label, kita taruh warna, kita organize. Lepas tu kita contohnya bila kita berada dekat home, kita nak file ni kan dia akan masuk macam ni. Dia akan masuk banyak-banyak. Jadi kita nak pilih ni kita perlu letak dekat folder yang mana kan. Yang mana-mana. Jadi kita boleh je lah pilih ni. Yang ni berada di luar folder. Jadi kita hanya perlu pilih 3 dot. Kita akan pergi kepada organize. Klik pada organize. Kita akan move.
Okay, ni cara kita susun lah. Kita susun file kita pilih lah nak masuk dekat mana-mana bahan kita lah. Bahan kita dekat folder yang betul. Dekat folder yang betul lah nak letak. Contohnya saya letak sepatutnya tajuk ni berada dekat Mathematics Form 2. So saya pun move. Okay, jadi dia dah tak ada dah dekat sini. Mengurangkan banyak file-file kita yang berada dekat home ni. Okay. Jadi cara hari ni adalah kita pergi dekat wafer. Sebelum ni saya perkenalkan semua orang kan pada wafer menu ni. Ni namanya wafer menu. Kita boleh arrange, klik je lama-lama kita boleh susun apps apa yang kita selalu pakai. Okay. So kita akan pergi balik dekat kita punya home ni tadi. Kita pergi wafer. Okay. Kita pergi wafer. Kita cari site. Okay, kita nak buatkan site ni untuk kita capai diri kita sendirilah. Contohnya site bahan kita sendiri. Kita boleh nak share pada orang, boleh tak nak share pada orang. Jadi kita pilih blank slide. Jadi blank slide ni kita bolehlah kita letak tajuk, okay, bahan drive penting sendiri. Boleh je letak macam tu kan. Okay, bahan bahan kita nak letak apa, bagi satu contoh nama supaya kita boleh ingat kan. Okay, bahan penting ke kita nak letakkan bahan penting. Jadi dekat sini kita embed semua file ataupun folder daripada Google Drive kita yang penting-penting. Jadi nanti kita tak payah buka Google Drive kita yang banyak-banyak ni dah. Kita buka satu pautan ni je nanti. Dia akan terus akses kepada file-file yang kita nak lah. Kita bagilah nama, kita letaklah, okay, supaya kita ingat kita letaklah, okay, pautan, bahan penting. Okay, kita letak pautan bahan penting macam tu kan. Okay. Kat sini kita boleh pilih template sebenarnya, tapi kita make up tu kemudian, cosmetology tu kemudian. Okay, kita letak je. So, kira macam seolah-olah macam ni. Kalau kita pergi WhatsApp, benda penting-penting kita letak mana? Kita letak kat mana kalau WhatsApp? Kita nak suruh kita ingat. Kita buat apa? Kita star kan? Ya, kita star. Lagi kita forward ke mana? Forward dalam WhatsApp sendiri. Ya, betul. Telegram. Betul. Sekarang ni seolah-olah macam tu lah. Kalau WhatsApp sendiri kita akan cari kat situ je lah. Ini sama. Ni kita longkok je semua benda penting kita dekat satu page ni. Okay, jadi macam ni kita nak buat. So kita letak satu macam dashboard kita sendiri. Jadi lepas tu kita pun ambil lah text box. Kita tulis okay sekarang kita nak letak apa dia, contohnya kita nak letak apa, pautan apa, ERPH lah contohnya kan, contohnya ERPH, untuk ERPH tahun 2025, okay, kita nak buat ERPH 2025, kita buat dulu, nanti kita letak je beberapa, apa lagi kita nak letak, kita boleh drag je lah, bila dia macam ni kita letak dia sebelah dia, macam ni kan, jadi kita boleh lah nak buat apa lagi. Nak letak folder, okay, apa? Panitia. Okay, contohlah panitia ASK. Okay, ni tahun pun kita belajar untuk siri yang lepas, kita belajar namakan supaya dia ada nama yang bermakna. Kita tahulah tahun depan dah 2026, so kita letaklah bahan 2025 kan. Okay, kita nak letak apa lagi? Okay, kita nak letak apa lagi? So, kita bolehlah kita letak juga lagi tajuk yang lain. Okey, kita letak pula contohnya apa kita nak letak. Okey, kita nak letak ke gambar kan. Sebelum ni Cikgu Zarina dah ajar macam Google Slide apa kan. Okey, kita letak je gambar, aktiviti. Okey, jangan lupa kita letak, kita bagi tahun bila? 2025. Okey, 2025 gambar aktiviti. Okey. So, bila kita dah ada ni contoh lah ni kan. Okay, contoh. Jadi kita pun daripada sini, kita boleh je letak warna dulu nak style apa dekat sini. Bawah dia ni kita boleh buat section lagi. Bila dah penuh kita boleh je nak duplicate section macam tu. Letaklah warna lain pula. Macam style ni ke, style lain pun boleh. Image, kita boleh je nak supaya kita apa, kita menarik untuk diri kita sendiri tengok kan dashboard kita kan. Okey, lepas tu kita nak masukkan link
kepada Google Drive kita kan. Contohnya kita nak ambil link ERPH kan. Okey, kat mana? So kita pergi kat sini. Pergi dekat home. Kita pergi home. Contohnya home ni tadi kita kata kita tak nak melalui banyak-banyak folder ni. Okey, kita cari. Ni folder utama kita lah. Kalau siri lepas, kita belajar melabel, menyusun ikut warna. Jadi sekarang kita dah susun dia, kita dah senang. Kita dah tahu. Okey, kita nak lagi mudah kan. So kita klik kanan. Okey, kita share. Kita sebelum copy link, kita pastikan kita tengok. Kita share ni. Okey, anyone with the link boleh view. Okey, barulah kita copy. Okey, kita copy dan kita pergi semula kepada Google Site kita. Lepas tu kita highlight dulu. Kita highlight dulu yang kita dah buat tadi pakai teks kan. So kita pilih insert link. Okey, kita pun paste kat sini. Jadi kita apply. Okey, kita apply dah ada link tu. Okey, lagi. Contoh lagi ya. Contoh kat sini. Gambar pula. Kita highlight juga. Kita cari dulu. Buka My Drive. Okay, gallery. Okay, gallery. So, kita nak share. So, kita klik dulu. Okay, anyone with the link. Anyone with the link ni kita kena ubahlah sebagai editor ke, viewer ke. So, okay, macam ni saya nak. Sebab saya nak guna untuk diri sendiri je pun kan. Okay, boleh je. Saya share dengan anak murid saya. Jadi, siapa-siapa boleh jadi editor. So, saya copy link. Okay. Okay, lepas tu kita pun dekat sini baru kita klik link, kita paste sahaja. Okay, kita apply. So, okay, lepas tu katakanlah kat sini kita nanti senang kita nak cari video kita ke apa, bukan sahaja link, kita boleh juga kita embed lah, kita buat satu lagi section. Okay, kita boleh buang je ni, boleh je buang ni. Okay, kita buang je. Okay, kita nak page dulu kan. Kita nak ambil kita nak insert apa. Kita boleh tengoklah kat sini insert apa yang ada dekat sini. Slide. Okey, bahan kita yang ada dekat Google Drive kita simpan tu. Contoh slide ni. Okey, slide. Okey, kita pun insert slide. Jadi dah ada slide kat sini untuk ingatan kita lah sebab nanti kita nak share kat budak kan. Jadi okey, apa lagi kita nak buat? Okey, kita nak insert YouTube pula. Sebab kita nak simpan PDP kita kan macam saya ni PDP yang saya pernah buat kat pelajar ni. Okey, jadi ini adalah yang kempen Tika Bully kan. Okey, saya letaklah promo. Bila kita dah masuk ni kita susun lah. Kita susun benda yang daripada drive kita ni pun kan. Tapi kita video kita banyak bersepah-sepah. Jadi kita bolehlah susun. Boleh je drag. Bila dia ada anchor macam ni kita gerak je dia nak letak mana. Nak letak mana-mana boleh. Nampak kan? So kat situ kita letaklah kat situ. Okey, jom. Ni slide dah ada. PDP kita yang kita nak share, nak ajar apa dah ada. Link pun saya test tadi. Saya dah buat 2 kan. Link 2 ni. Boleh je kita nak macam insert apa lagi. Insert ni. Kalender. Okey, kalender ni kita boleh je insert dekat sini contohnya. Kita nak bootcamp ni kita pun insert dekat sini. Jadi kalender kita ni ada. Ni kau boleh adjust. Macam tu boleh adjust kan. Kalender ni kita drag je lah kat mana selalu kalender tu. Kita letaklah kat sini. Macam tu kan. Contoh kita yang susun dashboard kita ni. Nak kasih cantik macam mana ke kita yang buat kan. Supaya lebih bermakna lah kan. Okay, so yang ni pun kita boleh tambah je section banyak-banyak. Sebab kita nak masukkan link kan. Link bahan-bahan kita kan. Kita nak susun ni pun. Kita pun boleh lah susun. Kita nak link apa lagi bahan. Okay. Jadi saya tunjuk contoh 2 lah kan. Nak masuk link tu kan. Dah ada boleh masuk kalender. Boleh masuk slide daripada Google Drive video. Boleh masuk daripada YouTube yang kita pernah upload pun boleh letak sini. Okay. So semua boleh. Kira macam one stop lah dashboard kita ni. Terus pautan ke kita punya drive sendiri. Jadi kita klik publish. Okay. Dia tanya siapa nak view untuk siapa. Jadi kita pun manage lah. Manage. Kita cubalah kadang-kadang kita nak share dengan kawan kan bahan kita. Okay lah kita klik kat sini. Okay, public. Tapi kalau kita tak share kat luar memang tak ada orang tahu pun kan. Jadi jangan risaulah. Okay, jadi kita pun
Publish. Okey, bila dah publish, kita boleh tengok lah. Okey, kita boleh tengok macam mana kita nak preview. Klik dekat preview dekat toolbar tu. Okey, dah ada. Ni lah maksudnya orang lain nak access dia boleh nampak. Dia nampak macam ni kan. Macam kita pun, untuk kita pun tak ada masalah. Okey, jadi kita nak pergi mana? Kita nak masuk drive. Kita terus je pergi. Okey, ni nak tengok lah ERPH. Jadi dia terus pergi kepada folder kita. Kalau tak kita kena cari kan. Macam ni pun sama. Oh, saya nak gambar aktiviti lah. Terus pergi kepada gambar aktiviti yang berkaitan. Kalau kita tak buat link macam tu, kita kena lalu apa? Kita kena pergi macam kita punya apa? Yang ni yang biasa kalau kita tak buat pautan kan. Kita nak cari bahan selalunya kita pergi Google Drive. Banyak klik kan. Kita pergi Google Drive. Kita cari kat sini kan, kita masuk biasanya dia default dia home kalau tak ubah setting. Jadi bila home ni macam ni lah, banyak kan, ada yang kita punya, ada orang punya. Jadi kita kena cari dulu, kita kena scroll panjang-panjang ni kan. Kita kena mana kita cari-cari. Jadi benda yang senang adalah kita embed je. Oh sebenarnya nak yang ni je, nak folder 4 je. Nak folder gallery collage je kan. Jadi setengah folder yang kita nak je. Jadi dengan cara saya tunjukkan tadi, dengan kita wujudkan pautan penting ni, pautan penting dekat Google Site kita sendiri, kita buat dashboard, dashboard kita sendiri yang power tu. Jadi kita boleh access tanpa kita masuk My Drive, tercari-cari. Kita boleh terus je klik je dekat kita pergi tadi ni kan, sample dia ni, klik je nanti. Okay, preview pun boleh kita, macam ni kan, kita boleh klik je kat sini. Masuk kan. Jadi mudah ke tak mudah? Ke susah juga? Terus masuk folder kita, tak payah panjang-panjang cari. Okey, sama juga. Yang ni kalau kita nak share dengan kawan-kawan boleh. Kita nak share dengan kawan-kawan pun boleh. Jadi video kita ke, macam kita dah buat bahan kat rakan-rakan panitia. Sebenarnya dashboard site kita ni sebenarnya mudah. Kita nak letak bahan panitia, kita bolehlah make up dia cantik-cantik. Nak buat parutan ke drive pun tak adalah kita share folder kosong je. Sebenarnya ni folder ni dalam My Drive, tapi dia orang boleh appear, boleh tengok semua kan. Banyak, cuba tengok dekat sebelah kanan ni. Banyak kan kalau kita slider sini, kita klik je insert, default dia macam ni. So kita insert, kita boleh pergi je mana-mana yang kita nak. Kita boleh integratekan dengan apa? Sheet apa kita nak masuk. Google Form pun boleh. Carta pun kalau kita ada carta yang cantik, kita boleh letak kita punya Excel kita kat sini. Nanti kita boleh generate carta macam tu. Apa lagi kita nak letak? Dokumen apa? Kita terus letak macam kita nak letak laporan aktiviti contoh. Laporan aktiviti kan. Kita kecilkan lah. Kita kecil lah contoh lah ni contoh Okey, ni boleh lah kita nak letak laporan aktiviti panitia. Ni kita boleh je turunkan ke bawah ni. Jadi ni kan nanti bila kita publish, cuba kita tengok So bila kita publish, setiap kali perubahan kita buat kita kena publish lah. Kita publish. Okey, lepas tu kita tengok cara macam mana kita tengok dia. Okey, kita klik. Okey, jadi kita boleh tengok. Kan. Dah ada dah. Ada dah semua dekat sini. Semua klik dekat satu page ni semua ada. Semua ada. Okey. Jadi mudah kan? Kan mudah untuk pengurusan kita lah. Sebab kita dah sediakan semua pautan dekat dalam kita punya Google Drive kita dekat sini sahaja. Dia boleh ada slide boleh, video YouTube boleh, pautan ke link kita untuk semua folder-folder yang kita dah dekat ni. Dekat home yang banyak-banyak ni kan. Dekat home yang banyak-banyak ni, kita nak folder tertentu je. Mungkin cikgu cakap, okey tak apa pilih My Drive. Boleh? Banyak kan? My Drive ni pun sama, kita banyak klik. Sometimes kita nak satu klik je. Kita nak sebenarnya nak
nombor 3 ke nombor 4. Jadi kita dengan cara itulah saya sebelum saya tutup tamatkan sesi saya saya ulang sekali lagi. Okey, kita klik kanan, ingat balik. Okey, kita klik kanan, kita klik share, kita pilih, jangan copy link terus tau. Kita check dulu. Kita nak share tu. Okey, kita pastikan siapa kita nak share ni, nak jadi editor ke, nak jadi viewer ke, macam tu. So kalau kita dah pasti nak jadikan team kita tu editor, okey, boleh. So kita copy link, okey, dan lepas tu kita pergi kepada kat mana kita nak letak tadi kan. Gambar aktiviti ni kita highlight. Okey, kita pilih link. Okay, kita letaklah link yang kita copy tadi. Kita pun apply. Lepas tu jangan lupa publish. Setiap kali apa sahaja perubahan kita buat, kita kena publish. Macam tu. Jadi bila publish, kita klik dekat preview ni. Bahagian tu atas sekali ada preview. Okay, kita preview. Apa jadi kan, macam mana jadi. Jadi boleh. Terus je one click. Tak payah dia pergi nanti tersesat dalam Google Drive sendiri. Terus kepada folder yang kita nak. Mudah tak? Seronok tak? Kita punya dashboard kita sendiri. Macam tu. Okay. Baiklah, sebelum saya akhir saya punya sesi, ada soalan nak tanya ke? Okay, kalau tak ada, itu saya punya perkongsian cara macam mana kita letak drive semua pada Google. Saya pautkan pada Google Site. Itu adalah amalan baik yang saya lakukan bersama dengan rakan panitia saya lah. Saya pautkan macam tu. Okay, so tanpa berlengah masa, saya serah kembali saya punya sesi kedua kepada Cikgu Zarina. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Anis. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam pada cikgu-cikgu yang hadir pada perkongsian kami yang kelima hari ini. Okey, hari ini saya nak kongsikan tip and trick tentang Google Photo dan juga Google Site. Okey. Tadi saya ada buat video tapi saya tak pasti boleh keluar tak dia punya. Sekejap saya share screen dulu. Saya cuba sekali lagi boleh ke? Kalau tak boleh saya tak cuba share video tadi. Kalau tak berjaya tak dapat saya nak kongsikan sekejap. Boleh dengar? Tak boleh. Tak boleh. Okey, jadi kalau tak dengar saya stop yang ni. Jadi saya terus terangkan sahaja tentang perkongsian saya hari ni. Semalam Zarina. Yang tak dengar tu sebab dia kena share tab. Tak boleh share entire screen. Okey, jap saya try. Tapi itulah tadi test tadi Zarina dah share tab, tak dapat. Okay. Sekarang ni dia tengah share entire screen tu. saya try sekali, saya cuba sekali, saya stop dulu. Cuba. Tadi ni apa Cikgu Zarina download asing dia punya video. Sebab saya mulanya saya tadi guna dalam ambil dalam folder pun tak boleh. Lepas tu saya share dalam YouTube pun tak boleh. Ini saya cuba buat dalam presentation dalam ni jap. Saya cuba dia file tu Cikgu Zarina upload dalam Google Drive tak? Ada. Okay, lepas tu embedkan dalam Google Slide. Oh, jap. Saya cuba jap. Maksudnya saya pergi ke Chrome tab, pergi ke slide, copy dia punya link. Embedkan dia. Macam tu. Okay, cuba share dulu Google Slide. Google Slide. Share yang ni. Bukan, yang ni tadi. Okay, tak apa. Boleh buat simbol tambah. Sekejap. Buat new slide. Dekat mana? New slide. Ni, line ke kat sini boleh? Okay, kan dekat slide tips and trick ni kan ada atas simbol tambah.
Okey ni. 15 kiri. Ni. Alright. Okay, video yang Cikgu Zena nak upload tadi tu memang dah ada dalam Google Drive kan? Google Drive. Sekejap. Ada ni. Kalau ada, klik pada insert file, edit view, insert. Insert dekat dalam ni. Dalam Google Slide, bawah tajuk tips and tricks tu kan. Ada file, ada edit, ada view, ada insert, ada format. Atas. Okay, cikgu pergi pada insert. Saya dah pening. Okay, insert sekejap. Saya tadi dah buat dah banyak kali, saya dah pening dah. Pada video. Video. And then cikgu pergi pada Google Drive. Okay. Klik pada recent. Oh, okay. Betul ni. Lepas tu saya okay. Klik dekat menguasai kenangan. klik terus. Ini insert. Okay. Cuba tekan. Okey, jom kita mulakan. Dalam perkongsian kali ni, kita akan tengok macam mana nak ubah galeri telefon kita yang mungkin dah macam tongkang pecah tu menjadi sebuah arkib kenangan yang super kemas dan pintar. Jom kita sama-sama jadi master memory digital kita. Cuba teka, agak-agak ada berapa banyak gambar dalam telefon korang sekarang ni? Cuba buka galeri sekejap. 100? 1000? Kan saya agak mesti dah cecah beribu-ribu. Tapi relax, korang tak berseorangan. Inilah realiti hidup kita sekarang, zaman serba digital. Cuba bayangkan, semua gambar tu macam kita simpan dalam satu kotak kasut yang penuh dengan memory base. Tapi tak ada penutup. Habis semua berterabur, bercampur aduk, memang mustahil lah nak cari apa-apa kan? Baiklah, inilah yang kita panggil masalah kotak kasut digital. Dan hari ni kita akan selesaikan masalah ni. Kita akan lihat macam mana Google Photos boleh jadi penyelamat bagi kita kawalan penuh ke atas arkib hidup kita sendiri. Okey, kita mulakan dengan fungsi yang paling power. Bayangkan, korang boleh cari apa-apa gambar dalam koleksi korang tu sepantas korang Google sesuatu. Macam ada enjin carian peribadi untuk hidup kita. Pernah tak rasa macam ni? Korang terkial-kial scroll ke bawah, scroll beratus-ratus gambar semata-mata nak cari satu je gambar spesifik masa birthday nenek korang beberapa tahun lepas. Memang geram kan? Ini dia penyelesaiannya. Serius, macam magic. 3 langkah je. Pertama, type je apa yang korang ingat. Contohnya, kek hari jadi nenek. Kedua, Google Photos ni kan pandai. Dia boleh kenal muka orang. So, korang cuma perlu tekan muka nenek untuk tapis carian tu. Dan yang ketiga, boom! Terus jumpa gambar yang korang cari. Serta-merta. Okey, ini satu lagi fungsi yang luar biasa. Carian dia ni sangat-sangat hebat sampai boleh baca teks yang ada dalam gambar. Bayangkan korang boleh cari balik resit jaminan barang elektronik hanya dengan type nama kedai ataupun cari balik nota dari mesyuarat berbulan-bulan lepas. Gila praktikal. Okey, gambar dah jumpa. Sekarang, apa kata kita bagi gambar tu nampak lagi wow? Jom kita bongkar studio kreatif tersembunyi dalam aplikasi ni yang boleh tukar gambar biasa-biasa jadi luar biasa. Alahai, kita semua mesti pernah kena kan? Dah dapat gambar cantik, momen dah sempurna, tiba-tiba ada pula orang lalu kat belakang jadi foto bomba. Kacau betul. Tapi, tengok ni. Dengan Magic Eraser, sentuh sikit-sikit dan orang tu hilang macam tu je. Zas, masalah selesai. Gambar korang terus jadi sempurna. Dan bukan itu je tau. Korang boleh buat gambar sinematik untuk bagi efek 3D yang nampak hidup. Boleh buat collage cantik dalam beberapa saat je. Boleh suruh app ni buatkan video highlight percutian korang secara automatik. Siap dengan lagu lagi. Paling best, dia boleh selamatkan gambar yang sikit kabur tu dengan tajamkan balik muka orang dalam gambar. Semuanya dengan beberapa sentuhan je. Okey, sekarang gambar kita dah kemas, dah nampak hebat. Tapi apa gunanya kenangan kalau simpan sorang-sorang je, betul tak? Jom kita tengok pula cara nak kongsi cerita kita dengan cara yang lebih best dan lebih bermakna.
Inilah dia konsep album dikongsi atau shared album. Lupakanlah cara lama yang kita hantar berpuluh-puluh gambar dalam grup WhatsApp. Sebaliknya, bayangkan korang pergi kenduri kahwin. Korang buat satu album, lepas tu jemput semua kawan-kawan dan keluarga untuk letak gambar dorang dalam tu. Tiba-tiba korang dapat tengok majlis tu dari macam-macam sudut. Ada gambar dari jurugambar, ada gambar candid dari sepuku, semuanya berkumpul kat satu tempat. Ia jadi macam sebuah cerita lengkap yang kita bina sama-sama. Sebenarnya, kemahiran yang kita belajar ni bukan setakat untuk Google Photos je. Ia adalah sebahagian daripada satu ekosistem Google yang lebih besar dan lebih berkuasa. Pernah tak tengok gambar lama dan terfikir, apa nama bunga ni Atau bangunan ni kat mana sebenarnya? Nah, dengan Google Lens, terus dari dalam Google Photos, korang boleh dapat jawapannya. Tunjuk pada bunga, dia bagi tahu nama. Tunjuk pada bangunan, dia cerita sejarahnya. Korang juga boleh salin teks dari gambar menu restoran yang korang ambil 2 tahun lepas. Macam ada pakar serba tahu dalam poket sendiri. Jadi inilah kesimpulannya. Dengan semua alatan dan ilmu ni, korang tak lagi dibelenggu oleh ribuan gambar yang berselerak. Korang dah ada kawalan penuh. Korang adalah tuan kepada arsip kenangan digital korang sendiri. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk difikirkan. Bila kita dah ada kuasa untuk menyunting, memadam dan menyusun kenangan kita dengan begitu sempurna, apakah kesannya pada cara kita mengingati masa lalu kita? Apa yang kita pilih untuk simpan dan apa agaknya yang kita pilih untuk lupakan? Satu soalan untuk kita renungkan. Okay. Stop. Okay. Sekarang saya kongsikan cara nak gunakan Google Photo. Okay, sebelum saya dah macam sebelumnya saya dah ada ajar cara nak buat album satu-satu, lepas tu fungsi-fungsi dekat sini. Okey, tapi hari ni nak saya orang yang sama ke orang yang berbeza? Nak cerita daripada mula sikit ataupun saya terus yang terbaru lah untuk tips. Orang berbeza. Orang berbeza. Okey, saya cerita secara simple, ringkas. Okey, pertama kalau kita tak pernah guna Google Photo, okey, untuk di dalam telefon kita boleh download daripada Play Store ataupun kalau Apple app kot. Dalam tu, lepas tu kita kena setting dulu. Pastikan gambar tu kita pilih, kalau boleh, kalau kita pilih original ni, kalau kita guna telefon tu pixel dia kecil, tak apalah, dia tak banyak sangat makan space. Kalau ikut storage save ni, maksudnya dia akan guna space yang dia akan crop sikit gambar tu. Tapi kalau setakat untuk buat kalau nak buat laporan ke apa, gambar tu tak pecah lah. Yang pentingnya setting dekat sini. Okey, yang lain tu untuk memori ni sharing semualah. Yang ni masa kita nak share gambar tu kita boleh edit kemudian. Tapi yang penting sebelum kita semasa kita dah install app tu, kita kena setting kat sini lah, storage ni. Sebab storage ni yang penting. Kalau storage tu full, nanti kita kena beli pula kalau kita guna akaun kita sendirilah. Kalau macam saya, memang saya banyak guna MOE sebab banyak kerja yang saya ambil gambar, saya memang guna sepenuhnya Google Photo sebab senang nak share. Okey, dekat sini hari semalam saya dah ada terangkan. Okey, masa sesi keempat, okey, cara buat album. Okey, satu, kalau kita guna telefon, pastikan kita backupkan ke dalam Gmail yang kita nak gunalah. Okey, kalau dekat dalam komputer, kita buka di mana? Macam ni. Okey, tapi kalau kita buka kat sini, kita telefon kita boleh share semula slide, tak nampak. Slide tertutup Okey, sorry. Sekejap. Entire screen. Okey. Boleh? Okey, boleh. Minta maaf Okey. Ini Google Photo saya. Okey. Dekat sini ada album-album yang kita dah susun lah. Ikut.
program-program yang kita ambil. Okey, kalau dekat sini all album ni, semua album yang kita ada, dia akan keluar kat sini. Okey, kalau yang kita buat sahaja, kalau kita tekan my album ni yang kita buat. Kalau yang sharing ni yang kita share dengan kawan-kawan lah, ataupun yang kawan buat, kita join. Kalau kita join dengan tu, dia akan jadi kat sini lah, dia tak akan hilang. Okey, ada orang dia nak cari gambar yang dia dah join dengan group lain tu, tapi dia tengok dekat sini hilang, dia tak jumpa. Sebab dia tak akan keluar, dia mungkin susah nak cari dekat sini sebab dah banyak. Kita pergi dekat share sini. Dekat sini kalau kita join je link tu, dia akan ada lah dekat sini. Okey, dekat sini ni gambar yang kita dah backup. Kita akan backup kat sini. Pastikan kita punya Gmail tu sama. Tapi kalau daripada telefon, Gmail kita tu bukan yang sama, kita boleh transferkan dia ke Gmail yang kita nak. Kita like. Okey, hari ni saya cuma nak simplekan sikit lagi tentang tadi dia cakap kita boleh edit, kita boleh gambar tu. Contoh, tapi dekat komputer dengan telefon berbeza sikit. Dalam telefon dia boleh, macam yang tadi dia boleh buang gambar yang kita tak nak. Tapi dalam komputer ni dia tak ada function tu. Okey, cuma dia boleh edit. Contoh, klik gambar ni, dekat sini atas ni. Okey, kita boleh edit. Nak terang gelapkan dia. Okey, kita nak crop. Ni pencahayaan dia. Okey, kita nak highlightkan dia. Macam ni dia nak terang ke kita automatik, ataupun kita nak set warna dia nak warm ke, nak cool ke. Kita boleh set kat sini. Ini dalam laptop. Tapi saya try dekat dalam telefon, function dia lagi banyak lah. Kita boleh buang. Kalau gambar ni kita tak nak, kita boleh delete dia. Okay. Tapi dekat dalam ni dia terhad sikit lah. Okay. Satu lagi. Kalau kita nak jadikan gambar ni favorite, kita boleh bintangkan dia. Okay. Dan juga dekat sini, kita nak contoh, tadi ada dokumen, ada yang gambar yang kita nak akidkan ataupun kita nak simpankan ke dalam yang orang lain tak boleh tengok. Kita lock kita boleh transfer ikut sini. Gambar tu kita pilih. Kalau dokumen macam tadi, kita nak letak receipt ke identiti, kita boleh klik kat sini. Okay, kita akan macam contoh majalah. Kita klik lah. Dia akan pergi dekat, dia akan keluarkan nota kat sini. Dekat dokumen ni, dia akan pergi. Okay, dia akan kumpul dalam satu tempat lah. Okay, satu lagi dekat dalam ni juga, kita boleh terus generate video ataupun animation dekat sini. Okay, kita boleh buat collage. Kita boleh pilih mana kita nak. Dengan cepat lah. Okay, kita dah ambil gambar, dia dah backup, kita boleh pilih. Lepas tu kita boleh create sendiri terus. Okay. Dia dah terus create. Dekat sini pun kita boleh edit lagi. Kita boleh highlight dia, nak tulis ke, nak highlight boleh. Edit gambar pun boleh. Okay, selain tu kita juga boleh terus generate video. Okay, video ni kita boleh ikut tajuk yang kita nak. Contohnya football. Kita boleh type 2005. Lepas tu dah kita boleh preview. Contoh. Dia keluar gambar-gambar yang ada berkaitan dengan bola lah. Tapi saya tak ada bola kat sini. Saya tak silap. Lepas tu dia boleh terus generate jadi video. Dekat sini, dekat bawah ni, ni tertutup sikit. Dia ada boleh adjust dia punya. Kita boleh pilih ni, change music. Mana change? Kat belakang ni macam boleh tutup kata ni. Dekat sini kita boleh change music. Kita nak pilih music apa. R&B. Okay. Kita nak save boleh save kat sini. Kalau dah tu. Okay. Lepas tu kita boleh start lah kalau kita nak. Okay, dia akan automatic save dekat dia terus save dekat sini, dekat kita punya foto. Okay.
Lepas tu yang dekat sini album, tu dah buat album. Satu lagi kalau kita buat album, dalam satu album tu semua tahun aktiviti tahun yang macam contoh 2025, semua aktiviti dalam tu macam saya dah beritahu dekat sini kita boleh setkan tajuk dia. Ikut kat sini. Lepas tu kita boleh carilah. Kalau kita cari dekat dalam ni mungkin terlalu banyak, tak tahu yang bila punya. Jadi kita boleh cari kat sini. Jadi ada tajuk, ada tarikh kat sini. Dia boleh keluar siapa yang ambil gambar, semua ada kat sini. Okay. Ada lagi kat sini. Ini kalau kita nak buat animate, gambar tu kita nak jadikan dia bergerak. Contoh. Ambil 2, saya tak ambil banyak takut dia berat, nak jadikan lambat. Dia terus jadi animation terus, dia slide. Kita boleh share. Lepas tu. Jadi dalam masa yang singkat kita boleh buat banyak kerja dekat dalam tu. Okay, itu dah kelebihan Google Photo lah. Okay, yang lain kita boleh explore lagi banyak. Lepas tu sekarang saya nak kongsi sikit tentang Google Site sebab tajuk saya Google Site dengan Google Photo. Jadi saya ambil sikit Google Site. Google Site ni dah tak banyak saya nak kongsi. Semalam saya dapat ilmu baru daripada Google Site kita ni. Saya delete yang ni. Saya dapat ilmu baru daripada sifu saya lah, Cik Mikir. Okay, kita boleh buat video terus daripada slide kita ni. Kita pergi kat Google Drive. Kita pergi ambil slide. Yang mana slide saya? Okay, saya ambil slide ni. Kita pergi dekat Google App ni. Kita pergi dekat Google Vid. Kita boleh jana jadi video. Kita ambil ni, convert slide ni ke video. Kita ambil slide ni. Select. Buat. Dia ambil masa sikit. Okey. Jadi boleh dengar suara. Dia pun kena tukar rasanya. Sekejap. Boleh dengar suara tak? Tak dengar. Tak dengar. Saya kena tukar sekejap. Slideshow saya ke... Sekejap saya stop yang ni dulu. Saya share. Okay. Drive in Google Slides and Google Photos. Dia terus I'm ada Suku suara. Zahrina, and I'm excited to guide you through these useful features. Join us for a professional learning community session with Google certified Dekat educators. sini dia bahasa Discover how they use Google Workspace for Kita boleh setting dekat voice ni. Type lah. Lepas tu kita boleh setting dia punya suara yang kita nak. Okay, ni yang terbaru lah yang dapat saya kongsikan hari ni. Okay, satu lagi kalau kita nak jadikan dia macam ni kan, Google Slide ni, kita boleh juga save dia dalam bentuk PDF. Okay. Lepas tu kita boleh masukkan dia dalam notebook ML ni. Okay. Notebook LM. Kita boleh create. Tapi yang PDF lah. Kita ambil. Yang tadi, slide kita tadi. Kita boleh create dia juga jadi video. Ataupun kita nak buat audio ke, kita nak buat quiz ke, pun boleh generate dekat sini. Okay, tadi pun video yang macam saya buat tadi, tapi dia lambat sikit lah yang ni. Saya takut tak sempat. Tapi kalau sempat kita boleh share. Dia akan jadi video macam yang saya tunjuk tadi lah, yang ada tentang Google Photo tadi. Okay, kalau sempat nanti kita buka. Dia boleh generate Google MyPMac. Dia boleh buat flashcard, boleh quiz daripada
slide kita tadi yang kita dah download dalam PDF. Okay. Saya rasa, okay, dan satu lagi, dekat dalam Google Slide ni juga kita boleh contoh macam tadi Cikgu Anis dia guna ke Google Site. Dia buat collection tentang penyimpanan secara sistematik dalam Google Site pun boleh guna hyperlink. Sekejap saya ambil new slide. Ini boleh dapat new slide. Contoh saya ambil orang ni. Copy. Pun sama. Klik kat sini. Link, masuk sini link. Pun boleh susun. Kita boleh buatlah susun macam mana yang kita nak buat. Nak susun ikut tahun kita yang ni tak nampak lah sebab tadi tukar. tap kan. Kena entire screen kot. Saya ingat nak tukar yang ni balik. Tapi kalau nak tunggu dia settle video. Sekarang nampak dekat Google Slide. Okey, kena tukar balik. Google Slide. Yang ni tadilah. Saya kena buat semula sekejap ya. Saya buat semula. Yang ni kita boleh ambil daripada Google Drive, link tadi. Lepas tu kita pergi ke Google Slide. Kita boleh klik kat sini. Kita ambil link. Pun sama. Paste. Apply. Kita boleh kecilkan. Perkongsian sebab setengah jam je, saya tak boleh nak tunjuk. Okey, pun boleh. Sama. Satu lagi, Google Site ni kalau kita nak guna tanpa offline pun boleh. Kalau kita nak semasa tak ada internet pun boleh guna. Yang penting kita setting dekat Google Drive ni. Dekat sini kita settingkan dia sebagai offline. Masa kat sini format ni. Yang ni yang penting lah. Sebab kadang-kadang internet kita tak berapa bagus. Kita boleh buat kerja. Lepas ada internet dia akan upload sendiri. Okay, sekejap saya page tak nampak. Hilang lagi. Aduh, pening. Okay, sekejap. Okay. Okay. Dekat sini. Mana nampak? Sama. Tadi yang setting tu dekat sini, dekat Google Drive, dekat setting ni. Kita settingkan dia sebagai offline dekat sini. Ini penting lah supaya kalau waktu kita tak ada internet kita boleh guna. Kita boleh tetap buat kerja. Nanti masa ada internet dia akan sendiri automatik. Akan masukkan dalam drive kita. Okey, saya cuba sekali lagi untuk tengok video tadi sekejap. Dah boleh ke belum? Sekejap, saya tengok sekejap sendiri. Tak ada lagi. Saya nanti boleh cuba buat video tadi. Sebab kalau saya ni takut lambat lagi. Lambat sebab masa pun dah singkat. Jadi setakat tu dulu perkongsian saya. Okay, saya stop sharing dulu. Okay, terima kasih kepada cikgu-cikgu yang sudi hadir. Minta maaf hari ni tak berapa banyak saya boleh kongsikan sebab masa pun dah singkat. Sebab kita dah ada 5 sesi per sharing ni. Jadi saya boleh cover sikit-sikit lah yang lepas dengan yang terbaru. Okay, terima kasih. Saya harap dapatlah berkongsi ilmu
dengan cikgu-cikgu semua. Kalau ada kekurangan tu maaf. Hari ni macam gemerah pula. Okey. Dan jangan lupa isi ke link kehadiran. Okey. Okey, terima kasih cikgu-cikgu lain juga yang sudi hadir walaupun ada yang macam Cikgu Hao, pernah ada sesi kita yang lepas, ada cikgu yang baru. Terima kasih sudi hadir. Boleh juga PM nanti dekat dalam grup ke kalau nak sharing benda-benda yang lain lah juga yang untuk slot sharing ringkas-ringkas kan. Boleh juga. Saya nak jemput Cikgu MK untuk bagi patah dua kata. Betul tak Cik Lina? Ya. Untuk akhir sesi. Akhir sesi kita. Ya, Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak. Dan juga sebelum tu tahniah diucapkan pada Cikgu Anissa dan juga Cikgu Zarina yang telah melengkapkan tugasan perkongsian 5 sesi lah untuk melengkapkan permohonan sebagai tugas sifat trainer. Okey, dan juga saya nak ucapkan juga selamat datang, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang terus menyokong pembentangan kedua-dua calon sifat trainer kita. Dan tajuk yang mereka kongsikan ni ada yang pernah guna dan ada juga yang first time tahu, dan yang pasti ini adalah kelebihan yang mana sebenarnya cikgu semua boleh gunakan dan juga gunakan kelebihan menggunakan akaun Delima dan juga akaun Google Workspace. Dan sekali lagi tahniah kepada Cikgu Zainal dan Cikgu Ustaz atas pembentangan daripada sesi pertama dan sampailah sesi kelima. Dan apa tu semua jalan dengan lancar, dan ada yang dia punya nak bagi tahu semua bagus, semua cemerlang, dan boleh tambah baik lagi untuk masa akan datang. Dia punya kekor tu itu permulaan. Nanti bila dah biasa-biasa tu, dia dah lancar dah tu, dah jadi seronok pula nak buat sharing. Okay, pada peringkat awal saya pun macam tu dulu, dan bila dah tahu bagaimana nak buat pembentangan dengan baik, dan juga dengan sokongan pada kawan-kawan, semangat tu lain macam sikit lah. Dan saya doakan kedua-dua calon Google Spark Trainer kita, Cikgu Zainal dan Cikgu Anissa, dapat dapat melengkapkan lah tugasan yang seterusnya, dan kita doakan mereka berdua dapat sejalan Google Spark Trainer bagi tahun 2020. Okay, so saya kembali pada Cikgu Anissa dan Cikgu Zainal. Apapun tahniah cikgu berdua. Ya, terbaik. Kembali pada Terima kasih Cikgu Ada Aina. soalan ke tu? Ada soalan ke Cikgu Aina? Boleh open. Boleh. Cikgu Aina ada nak tanya ke? Sebelum kita Cikgu Aina, okey. tekan kod. Cikgu Aina tekan tu saya faham lah. Oh ya, masa kita dah okey, betul. Tertekan. Okey. Terima kasih semua sudi support. Terima kasih. Okey, lupa nak bagi tahu juga sekiranya lah mungkin ada kawan-kawan daripada penyertaan ni ingin kalau cikgu ada persejalan level 1, level 2 yang aktif dan ingin menyertai program Google Sifat Trainer. Okey, saya masih lagi membuka pendaftaran untuk kohort November sampai Mac, iuran yang berpatutan, dan kalau sekiranya ingin mendapatkan info boleh PM Cikgu MK, dan nanti saya akan bincanglah detail-detail berkaitan dengan maklumat pendaftaran. Okay, sekali lagi saya kembali pada Cikgu Nisa. Cikgu Nisa. Okey.
Terima kasih Cikgu MK. Cikgu-cikgu semua boleh join. Cikgu MK sangat membantu dalam membimbing cikgu-cikgu. Bagi yang dah ada GCE level 1, level 2, mulalah GCE. Memang banyak kita sebenarnya mula-mula kita niatkan kita nak dapat knowledge tu untuk mudahkan kerja kita. So bila kita rasa dah mudah, kita rasa nak share pada kawan-kawan supaya memudahkan kerja bersama. Boleh cuba, boleh dengan Cikgu MK saya sangat seronok dan bersama-sama membina bahan-bahan beliau bimbing sehingga habis sehingga ke akhir untuk kami dapatkan itulah perjalanan mendapatkan GCP. Dan juga memang banyak ilmu baru yang memang kita walaupun saya baru bulan 11 je saya tak ikut kelas tapi dah ada benda baru. Jadi memang sentiasa ada benda baru yang kita perlu belajar dalam kelas yang sama dengan Cik Mika lah. Dan ada bimbingan, kalau tidak, kalau sendiri memang tak ada lah. Kita nak cari dalam YouTube satu-satu tu memang lambat sikit. Kalau kita ada guru ni kita boleh dibimbing ni satu-satu lah. Saya terima kasih banyak-banyak pada semua dan Cikgu Cik MK sebab banyak bimbing saya lah sepanjang sesi ni. Akhirnya saya cuba selesaikan juga tugas saya ni. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah. Selamat malam. Selamat malam.